Welcome to Ruhlah episod 26. Hari ini kita nak bercerita tentang ibadah korban. So bersama saya di sini merupakan tetamu istimewa, Encik Atif, yang merupakan salah seorang yang kat Uganda menunaikan ibadah korbannya, yang mana tengok semua tu. Korban. Okay. So inilah salah satu orang yang betul kena pandang. Jadi sebelum kita masuk dalam isu ibadah korban ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Okay, jadi Cik Atif, sebelum kita nak masuk cerita pasal ibadah korban semua ni, so berapa lama Cik Atif ada di negara Uganda tu? Oh, negara Uganda. Okey. Saya ke Uganda pada tahun lepas, 2025. Berada dekat sana lebih kurang seminggu lah. Kami pergi tu 4 hari sebelum raya dan 3 hari berhari raya lah. 3 hari solat hari raya semua dekat Uganda lah. So total seminggu duduk dekat sana. Jadi warga Uganda lah. Oh, jadi warga Uganda. Sebab setahu saya kalau masyarakat Uganda ni setengah tempat. Sebab Cik Atif, saya rasa pergi kawasan kampung ke kawasan bandar Uganda tu? Kawasan kampung. Kawasan kampung. Jadi kalau nak dibandingkan dengan di Malaysia, penduduk di Malaysia lagi beruntung lah nak dibandingkan dengan penduduk kampung di Uganda. Betul. Beza banyak lah. Orang penduduk kampung Malaysia dengan dekat sana tu beza banyak. Okey. Situ tadi Cik Atif kata solat dekat Uganda semua memang 4 hari sebelum raya dah pergi fly sana, 3 hari sebelum lepas raya. Jadi solat tu memang nak masjid ke kat tapak rata besar punya? Okey, untuk solat kami solat dekat ada satu universiti tu, saya tak ingat. Yang tu memang universiti besar kat sana. Dia ada satu tapak macam perhimpunan lah, tapak luas. Dan memang universiti tu pun dia main universiti dekat situlah, dekat dia nama kawasan dia Mbale. Dekat situ penduduk di sekitar situ memang akan solat dekat situ. Dia macam universiti Islam dekat situ, Mbale. Jadi kalau dari segi jumlah yang datang untuk solat dekat situ memang ramai, dan dia kawasan ni lah, kawasan yang rata lah. Kami cuba juga untuk solat dengan dia orang, walaupun berdekatan dengan tempat tinggal kami, hotel kami tu ada aja masjid-masjid. Cumanya kami ambil dia punya, saya tak ingat nama dia ada motor dia tu, dia ada nama dia, istilah kami ambil dia macam playback sapu lah. Kami ambil yang tu, naik 3 orang motor tu, dia bawa lah pergi ke universiti tu untuk solat. Pacak 3. Boleh pacak 3. Playback sapu dia ada nama dia, saya tak ingat nama playback sapu dia tu. Okey, so memang naik motosikal pergi sana semua. Jadi kalau kat Uganda ni kan, sebab saya tak pernah pergi Uganda lagi kan, selalu makanan dia orang makan apa? Untuk Uganda dia lebih suka makan macam roti-roti tu. Macam kami duduk berurusan sepanjang seminggu ni, yang saya perasan dia daripada satu tempat nak ke satu tempat tu memang sangat jauh. Walaupun bila kita tanya dekat tak, mereka akan kata dekat. Sebenarnya satu tempat nak ke satu tempat lebih pada sejam lah. 1 ke 2 jam. Jadi aktiviti dekat sana kami plan banyak aktiviti. Cumanya dia jadi kekangan dekat situ dengan jalan dia yang berlubang sana sini. Lepas tu dia memang betul-betul kawasan kampung yang jalan kampung macam dekat sini kita panggil jalan ban lah, yang sawah padi tu kan dia ada satu jalannya tapi ada 2 hala, ada yang belah ni, ada belah ni. Jadi bila terselisih aida tu, yang tu teruk sikit, tapi depa steady lah daripada biasa kehidupan tu. Jalan pun macam tu, lepas tu jalan pecah-pecah. Sebab tu dah faktor dia jadi lambat tu. Daripada satu tempat nak ke satu tempat. Aktiviti kami pun agak kekangan juga tu, tahu kami pergi rasa lama dah lah tu, seminggu. Sebelum ni pun kalau pergi ke sana tak sampai seminggu saya rasa. Sebelum ni, sebab plan asalnya pun kami tak nak pergi terlalu lama kan.
Tapi kita tengok sebab ada juga yang saya ni pengalaman pertama kali. Sebelum ni ada beberapa kita punya pengurus yang dah pergi sebelum saya pergilah. Macam pengalaman dia orang sebelum ni, dia orang pergi lagi lama 2 minggu. Jadi yang saya ni seminggu. Jadi seminggu pun sebenarnya tak cukup kalau dengan program yang banyak lah. Walaupun saya bagi pengalaman first ni saya rasa lama dah seminggu tu. Duduk dekat tempat orang. Dah rindu katil lah kiranya. Betul. Okay. Jadi sebab Cik Atif kata first pengalaman Cik Atif tahun lepas kan. So nak kaitkan dengan ibadah korban ni, sebab berapa banyak haiwan yang Cik Atif handle kat situ? Okey, untuk tahun lepas paling banyak sebenarnya dia ada lembu dengan kambing, paling banyak kambing lah. Paling banyak kambing, dan saya handle ni pun dengan kami Al-Khairi Kubanan Akikah. Time tahun lepas dia ada lebih kurang 200 lembu, lebih kurang lah. Kambing dalam 6 ke 700. Sebab kita buat sampai full hari raya ketiga. Sebab kalau nak kumpul dalam sehari tu memang tak lepas. Kami dah setiap hari kami pantau lah, kita akan berulang alik daripada hotel ke, dia ada kandang dia, nama Al-Khairi, kandang Al-Khairi lah nama kandang tu. Kita ulang alik, dan dalam masa yang sama juga kita tak buat full serentak dekat kandang. Ada juga yang dihantar ke kampung-kampung lain sebab nak cepatkan lagi proses tu lah. Dengan dari segi agihan tu pun kita nak cepatkan, sebab kalau buat semua dekat kandang, nanti bila nak agihan, yang ni yang berlaku hari raya pertama lah, semua buat dekat kandang. Sembelih semua dekat kandang, lembu pun dekat kandang. Biasanya lembu dia buat awal pagi, kambing petang sikit. Sebab kambing ni cepat kalau dia orang pegang, dia orang seorang pegang haiwan, kaki tu 4, seorang sembelih, dia style tu. Jadinya pergerakan untuk kambing tu laju lah, sebab dia memang kuat lah. Lepas tu dia susah dari segi pergerakan. Macam saya perasan hari first tu kami buat semua dekat kandang, tak pecahkan tempat. Bila dekat tengah hari dia nak ke petang dah, baru kita sempat untuk start agihan. Dia jadi lambat start dekat situ lah. Lepas tu hari berikutnya tu barulah kami buat pecahkan, hantar dekat kampung ni sikit, bagi cepat sikit. Cumanya kami yang pergi tahun lepas pun tak ramai. Dia jadi tak tahulah, kalau saya nampak macam ralat sikit je lah. Kita punya tim tak ramai yang pergi time tu. Mungkin ke depan saya dapat makluman kita akan ramaikan lagi tim. Sebabnya pecahan tempat tu berlaku secara tiba-tiba sebab kita nak cepatkan proses. Dia jadi kami 2 orang, kami yang sempat kami untuk tengok face to face yang dekat kandang saja. Kami nak berlari pula ke kampung tak sempat, sebab antara satu tempat ke satu tempat tu sangat jauh, jadinya ambil masa. Kami pun berdua ni, yang seorang macam nak juru cakap, yang seorang macam dengan saya banyak ambil video lah. Jadinya kalau nak pecahkan kepada 2 orang pun dia jadi terganggu kat situ. Jadi yang kurang berpuas hati tu, bila tempat yang kita pecahkan tu kita tak boleh nak tengok sendiri. Cuma ke depan kami akan susun. Mungkin kalau daripada awal kita dah buat pecahan tim, pecahan tempat, 2 tempat kita pecah lah. Satu tempat 2 orang, satu tempat lagi 2 orang. Cuma update dia orang akan bagilah dekat kami bila petang je, mereka akan ambil video dengan gambar yang kata tempat sekian-sekian dah selesai untuk disembelih, dan berapa jumlah yang dah selesai lah. Oh, I see. Okay, sebelum tu saya dah dapat satu soalan daripada situ kan. Dia di sini ditulis, kalau bagi pendapat Encik Atif, apabila seseorang itu sebut ibadah korban, dia bukannya sekadar sembelihan saja, betul? Jadi jika mendapat soalan tu ataupun ayat yang macam tu, statement korban ni dia bukannya hanya satu sembelihan haiwan. Jadi apa pandangan Encik Atif terhadap statement tu? Terhadap statement bukan sekadar sembelihan lah. Ya, betul. Okey. Dia mungkin bagi saya dia
lebih kepada pengorbanan lah sebenarnya. Pengorbanan dia kisah Nabi yang nak sembelih anak dia tu Nabi Ibrahim Nabi kan? Ibrahim. Okey. Lebih kepada pengorbanan dia untuk sembelih, lepas tu dia nak bagi makan untuk bantu warga setempat lah. Sebenarnya untuk kurban ni afdal buat dalam negara sebenarnya. Cumanya bila dalam Malaysia ni macam kita tahulah dia punya kos dia sangat tinggi. Beli lembu kambing dalam Malaysia kan, tak silap saya dalam kambing dia lebih kurang 1,300 macam tu kan dengan kali kurban. Kalau luar kami buat sampai 600-700 ekor dekat Uganda ni dalam 590 macam tu. Beza jauh lah, separuh. Maksudnya dia buat dalam Malaysia ni dia sepatutnya boleh buat 2 ekor dekat luar. Jadi sebenarnya bergantung pada kita jugalah takat mana kita mampu untuk kita berkorban. Kalau kita tak mampu sampai 1,000 lebih tu, kita buatlah yang separuh harga dia kan, 590. Kita bantu dekat tempat luar, dekat tempat luar pun tak ada masalah lah. Janji kita bagi dekat orang Muslim. Nak tekankan yang at least adalah kita sumbangkan sampai dekat saudara-saudara Islam kita kat luar sana. Macam dekat Mbale tu ada beberapa tempat juga di sekitar Mbale tu yang agihan lah. Agihan dia banyak tempat. Bila time sembelihan tu memang kami fokus dekat Mbale tu, dekat satu tempat, satu kandang tu. Saya detect memang yang mana yang nak ambil daging ni happy, dia akan tunggu daripada awal ni. Subuh-subuh tu dia ada dah keliling ni, walaupun kita tak start lagi. Kita dah ada timing kita untuk start. Kita nak kena tunggu tim, nak kena prepare lembu apa semua kan, nak letak dekat tempat-tempat dia untuk start sembelih. Tapi dia orang sanggup tunggu sampai ke petang. Biasanya petang baru boleh lagi. Yang tu kesian. Setiap hari macam tu. Setiap hari saya datang je, dah yang tunggu. Maksudnya dia orang sangat memerlukan daging tu. Dengan kami akan susun secara ni lah. Kami akan susun untuk agihan tu kita semua ada beratur supaya tak berebut-rebut. Sebab sebelum ni kita ada pengalaman juga, sebelum start aktiviti kurban dalam tempoh seminggu tu kan, saya dah pergi 4 hari sebelum, kami ada bagi coklat daripada jenis style berebut-rebut. Sebabnya benda tu susah nak dapat. Jadi apa yang saya nampak ke depan memang akan diteruskan lagi untuk korban dekat sana, sebab memang sangat perlukan daging. Boleh dikatakan dia orang makan daging ni setahun sekali je. Itu pun ada hari raya. Kalau tak ada hari raya belum tentu lagi lah. Sebab tu juga yang menjadi perbezaan. Mungkin kadang setengah jadi tanda tanya sebab apa murah harga daging dekat luar. Yang saya dapat detect, sebab kita ni duk jadi makanan harian setengah orang tu. Macam dia orang sangat-sangat susah untuk nak beli daging tu, jadi lambakan lah dekat sana. Jadi kalau dia nak buat, sebab tu lah kalau nak jual pun dia takkan dia nak jual dengan harga yang mahal lagi kan. Sebabnya dia jadi terlalu banyak, dia dah capai usia apa semua. Jadinya dia jual dengan harga yang berpatutan. Jadi dari segi bantuan dekat sana pun saya tengok tak terlalu banyak. Dia banyak bantuan-bantuan luar sebenarnya. Kalau dari NGO tempatan ada, cuma dia tak terlalu banyak lah. Dan kami detect ni pun kami ada tim-tim dekat sana. Memang kita tengok tempat-tempat yang betul-betul memerlukan lah. Tak nak lah kita pergi bagi double. Contohnya satu tempat dia dah dapat, NGO lain bagi, kita bagi lagi. Kita tak nak lah. Takut yang lain pun ada yang nak memerlukan. Betul. Kalau at least kita nak perbanyakkan, perluaskan dia punya ni lah, nak bagi agihan daging kurban ni lah. Tahun sekali pun tak tentu dapat makan. Betul. Sebab tu dia berebut-rebut. Kalau nak datang subuh-subuh duduk dekat tu pun dia orang sanggup. Dia orang tunggu tengah hangat ni. Tengah hangat, tak ada apa-apa lindung lah. Sebab di sekitar kami punya kandang tu tak ada pun pokok-pokok pun semua tak ada. Tak ada pelindung kepala semua. Tak ada lah. Kita sembelih dekat kandang tu pun dalam kawasan yang terbuka lah. Cumanya lembu dengan kambing ni, kambing dia ada, kita buat dia punya rumah dia. Lembu ni kita buat macam biasa lah, kita buat
etok dia aja, dia akan duduk kat situ. Jadi konsep kami punya kandang tu dia terbuka lah. Konsep. Lepas tu dia dekat dengan kawasan lapang supaya mudah dia nak pergi macam petang-petang nak pergi bagi dia makan apa semua kan, nak bagi gemuk kan. Lepas tu saya revise sikit yang kami plan 4 hari sebelum dekat sana tu, sebenarnya sebab kita nak check dia punya kualiti kambing dengan condition haiwan-haiwan tu. Sebab tu kita datang awal tu. Di samping tu kami ada buat program-program lain jugalah yang charity dekat sana. Sebenarnya tujuan utama yang pergi awal tu sebab tu lah, kita nak check dulu jumlah yang nak bagi dekat satu tempat tu dengan dia punya berat yang telah kami tetapkan lah. Berat yang telah ditetapkan, contoh kita letak 200 ke 250 kan. Jadi kami nak pastikan lembu dengan kambing dekat sana yang kita nak sembelih tu cukup tak. Kalau tak cukup kita akan letak sebelah. Lepas tu kena nak buat kiraan dia punya total jumlah yang kita nak sembelih tu, kita akan kira lah dekat sana. Lepas tu selebihnya kalau kata tak cukup dekat satu kawasan dekat Uganda, mungkin kita akan bagi ke tempat-tempat lain jugalah. Itu yang antara yang saya ingat berlaku pada tahun 2025 lah. Memang kita dah check, bila kata ada lembu ataupun kambing yang tak berapa cukup sifat, automatik dalam masa yang sama time tu kita hantar ke tempat lain. Sebab kita ada bajet tertentu dah untuk bagi dekat Uganda berapa, dekat tempat sekian berapa. Cuma untuk masa ni memang yang Al-Khairi sendiri fokus nak bagi dekat Uganda lah, sebab kita tahu beberapa kali kita turun dekat sana, kita tahu yang memang dia orang sangat perlukan lah untuk daging kurban. Kalau pergi sana pun bagus juga check kualiti haiwan tu, awal-awal berat cukup, besar cukup ke tak. Betul. Kan kalau pergi kampung ni dapat besar kan, kampung ni dapat kecil, seorang dapat lamb shank, seorang dapat kaki ayam per ayam kan, tak seronok macam tu. Memang kalau ikutkan, kalau kita nak campur-campur boleh, tapi dia masalah dia dari segi yang dia risaukan tu lah. Sebab kita punya antara akad kita dengan customer tu, betul, dekat kita punya flyers ataupun time nak jual tu kita dah letak dah. Yang tu syarat yang ada dalam akad lah. Lembu 200 ke 250. Jadi at least lembu dia kena dapat 200. Yang kami tengok time tu dia kecil sikit, yang kami anggarkan yang dia ni tak cukup ni 200. Sebab saya pergi ni pun dengan saya punya pengurus dah lama lah, 5-6 tahun dah. Dia memang dah kenal lah. Bila dia aim lembu ataupun kambing ni tak cukup ni, kalau nak lagi confirm, okay, kita timbang yang ni, tengok orang betul tak cukup. Timbang kat situ juga. Dia ada dia punya penimbang dia. Dia naik lah, dia halau-halau lembu tu akan naik atas tu, dia jalan dia tak masalah, dia duduk itu. Dia ada kiraan meter dia tu. Dia timbang. Dia kira. Sebelum kita nak pergi pun time pemilihan lembu, sebenarnya kita minta wakil dekat sana untuk timbang dah. Terus. Jadi dengan hasrat kita pergi ni, apa yang kita dah pilih time secara atas talian ni kita dah pilih, kita nak pergi double check pula. Sebab tu kita Al-Khairi ni kita akan turun juga. I see. Yalah, at least face to face. Yakin kita Betul. nak lagi yakin. Yang tu yang paling penting, sebab kita dah ada akad khusus dengan customer lah. Bawa tanggungjawab customer kita lagi. Betul. Customer Al-Khairi kan. Macam tu lah. Tapi tadi Cik Atta ada mention tentang korban dalam negara. So korban dalam negara pula kenapa dia buat dekat mana, and harga pun jauh beza nak dibandingkan dengan negara luar kan. Jadi kenapa jadi macam tu Okey, dalam negara memang saya rasa bagi para penonton pun akan tahulah yang haiwan dekat kita punya tempat ni memang terlalu tinggi. Antara perbezaannya antara yang saya nampak lambakan tu lah, macam Uganda tu dia orang di sekitar tu, dekat kampung-kampung tu, dia orang ada orang membela, tapi
yang nak membeli tu tak mampu. Macam dengan kita ni, dia jadi permintaan harian. Selain daripada musim kurban ataupun musim raya ke, kita still akan beli daging. Kadang-kadang lama-lama sekali, mungkin kalau tak setiap hari pun, mungkin sebulan mesti makan jugalah sekali. Kita jadi kebiasaan daging tu. Sebab tu dia jadi ada permintaan dia, value dia. Dan sebab tu juga dia punya harga dia meningkat lah. Perbezaan ketara lah. Sebab kalau saya tengok dari segi perbezaan kambing tadi pun jauh. Kita boleh dapat jauh harga, separuh harga luar negara lah. Dan antaranya permintaan meningkat tu, perbezaan kawasan tu lah. Lepas tu yang saya dekat Malaysia ni pun kita ada buat sejak 2020. Sebelum tu lagi 2022. Dah lama lah kita. Dah lama juga kita buat. Dan dekat Malaysia ni kami banyak buat bagi sebelum kita buat dekat satu tempat dekat sekolah Kiblah. Sebelum tu kami banyak buat dekat sebelah utara, dekat Kedah dengan Perlis. Apa yang kami buat sebab dekat kandang kita dekat Selangor time tu, dengan sekarang ni dekat Mahang, dekat inilah Pahang kan, Mahang dia punya nama tempat tu. Jadinya jauh kalau kita nak buat dekat kandang, dengan kita ada planning dan susunan dekat utara Kedah Perlis time tu, jadinya tempat tu jauh kan. Kalau kami tak, maksudnya dekat Kedah Utara ni kita tak ada tempat yang khas untuk kita nak sembelih apa semualah. Jadi apa yang kami buat, kami serahkan dekat masjid-masjid di sekitar Kedah dengan Perlis ni, dan kita buat pantauan lah dekat Kedah dengan Perlis. Lepas tu dekat Selangor pun sekarang kita dah ada buat dekat satu sekolah dekat area Banting lah yang tu, dekat sekolah Kiblah tu nama. Sekarang ni kami banyak buat pattern tu pula kita, sebab sekolah tu kawasan dia luas, jadi kita senang lah kita nak berkumpul haiwan dekat dia punya padang bola sepak tu. Kita akan sembelih keseluruhan haiwan kurban dalam negara, kita akan sembelih kat situ. Dalam masa yang sama, mungkin ada juga beberapa yang kita still hantar dekat Kedah dengan Perlis lah. Ada beberapa tempat. Begitu juga beberapa tempat di sekitar Selangor, masjid di sekitar. Kita tak fokuskan ke semuanya dekat sekolah Kiblah lah. Cuma majoriti kita akan buat dekat sana. Faham. Itu yang dalam negara lah yang tu. Jadi so berdasarkan cerita daripada Cik Atif tadi, kat luar negara pun ada buat korban, di dalam negara pun ada buat korban. Jadi seimbang lah. Tak ada berat sebelah semua, tak ada. Memang just nice. Dua-dua dapat. Dalam negara pun orang pun ada penerima manfaat. Dalam negara pun ada penerima manfaat. Di luar negara pun ada penerima manfaat. Betul. Itu. Okay. Sebab yelah, untuk ibadah korban ni kita kena fokus lebih sikit. Sebab kita ni bawa amanah satu. Selagi amanah tu kan satu benda yang berat, dan orang percayakan kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Sebab kadang-kadang rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah untuk sampaikan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Okay. Jadi okay. Jadi saya rasa itu sajalah untuk episod kita pada hari ini, memandangkan masa mencemburui kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada viewers di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, tekan like, share and subscribe Ruhlah ini untuk info-info yang lebih bermanfaat pada masa hadapan. Jadi korban akikah ni merupakan rezeki untuk berkongsi di seluruh dunia. Okay, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.